Mula-mula rebus pakcoy dengan garam selama 5 minit. Garam, pakcoy, 5 minit. Lepas tu angkat dan ketepikan. Nampak macam dah masak, kita angkat. Gorengkan bawang putih sampai keemasan and then angkat. Goreng bawang putih. Angkat. Dalam pan yang sama masukkan sos tiram, Masukkan sos tiram, lada putih, air semangkuk. dan kacau sebati. Masukkan bancuhan tepung jagung untuk pekatkan kuah. Bang, air saya macam terlebih pula dah. Tunggu saya adjust flavor jap. Letak chicken stock, nak pergi masin sikit. Capuak tepung jagung. Alright bang, dah pekat dah bang. Dan tuangkan ke atas sayur tadi. Tuang ke atas sayur tadi. Tabur bawang putih goreng dan hidang. Tabur bawang tadi. Siap. Pakcoy berendam sos tiram. Nampak macam jadi. Rasa sikit. Pulang mak bang. Sayur je tapi penuh dengan flavor. Rasa macam Chinese style gitu. Sedap bang. 9/10. Okay guys, jumpa lagi.